Ahli Parlimen PKR Wong Chin gesa kerajaan naikkan gaji wakil rakyat. Katanya supaya tugas dapat dijalankan dengan lebih cekap dan berkesan. Cekap dan berkesan katanya. Tapi mari kita tanya balik. Bukankah kalian bertanding kerana nak berkhidmat untuk rakyat? Setiap kali kempen menjerit demi rakyat, untuk rakyat, segalanya untuk rakyat. Tapi bila dah menang, rupa-rupanya untuk gaji dan pencen juga ya. Yang menariknya, pencen YB ni bukan biasa-biasa tau. Hanya 3 tahun berkhidmat dah layak pencen seumur hidup. Sedangkan penjawat awam lain kena kerja 10 tahun minimum baru dapat pencen. Patutlah ramai berjuang nak jadi YB. Gaji besar, allowance selesa, pencen lumayan, semua ditanggung rakyat. Jadi kepada YB yang rasa gaji tak setimpal, yang rasa kerja terlalu berat, terlalu penat, letak je lah jawatan. Serah pada yang betul-betul nak berkhidmat. Very simple lah YB. Tak perlu nak drama-drama. Kalau niat tu ikhlas untuk rakyat, gaji bukan keutamaan. Tapi kalau kejar gaji, jangan sembang berselindung di sebalik slogan rakyat.